Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum kenal, saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Hafizuddin Zulkifli dari tim Lavanek. So, malam ni kita akan teruskan sesi sharing mingguan kita. So, topik malam ni ialah kaedah buat duit dengan AI Lavanek. So, semua saya nak tengok dulu berapa orang ni. Sekarang ni kita ada 12 orang. Kita ada Arifin Ismail, kita ada Atirah Mustafa. Atirah Mustafa ni yang selalu masuk kan ni. Kita ada Gudang Serbaneka, kita ada Miss Lena, kita ada Suhaimi, kita ada Syab, kita ada Syahrul Nizam, kita ada Tanta Fi. Okay, boleh tahu tak yang datang ni daripada grup mana? Sebelum kita mula. Ada yang daripada grup members ke atau daripada grup AI Assist? Boleh komen. So, okay, sebelum tu kita buka majlis dulu lah. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, baik. Okay, terima kasih pada yang hadir pada malam ni. Daripada apa ni? AI Assist. Okay, maksudnya belum melanggan lah kan? Prospek lah kan? Okay, tak apa. So, malam ni kita akan bincang satu topik yang mana saya yakin memang ramai orang nak tahu. Sebab hari tu kita ada buat poll, kata silap kan? Kita ada buat, hari tu kita buat poll. Kita tanyalah berapa ramai yang berminat nak dengar topik buat duit ni kan. So, hari tu ada lebih dalam 50 orang juga yang vote hari tu kan. Tapi yang hadir pada malam ni ada berapa orang? Ada 14 orang. So, mungkin ada yang sibuk lah kot. Ataupun mungkin tak join lagi. Tak apa, kita teruskan dulu. Okay, so malam ni apa yang kita akan cover ialah pertama kita akan cuba fahami dululah apa itu maksud sebenar buat duit dengan AI Lavanek. Benda ni nampak macam biasa kan, nampak macam straightforward lah kan, buat duit dengan AI. Tapi ramai yang masih tak faham, masih tak boleh nak define benda ni, menyebabkan sampai sekarang dia masih tak mampu nak jana duit dengan Lavanek. Ataupun dengan apa-apa AI lah, tak kisah. Cuma kita dalam kes kita pada malam ni, kita sebagai pengguna Lavanek, so kita ambil kes contoh AI Lavanek lah. Dan konsep untuk buat duit ni, yang kita akan cerita pada malam ni, dia tak khusus pada platform Lavanek lah. Maksudnya kalau nak guna untuk AI lain pun dia terpakai juga. Seperti yang kita tahu kat luar sana memang ada macam-macam AI lah sekarang ni kan. Tapi disebabkan kita ni pengguna Lavanek macam saya cakap tadi, so kita akan discuss benda ni daripada sudut AI Lavanek lah. Dan nanti saya akan tunjukkan jugalah kenapa AI Lavanek ni pada saya lah dia lebih baik dan berbaloi jika nak dibandingkan dengan platform-platform AI yang kat luar sana. So, itu yang pertama. Yang kedua yang kita akan cover pada malam ni, kita akan rungkaikan juga kenapa ada orang yang dah langgan Lavanek ataupun AI lain jugalah. Tapi dia tak dapat apa-apa hasil. Sehingga kan dia merasakan langganannya tu, dia melanggan AI tu tak berbaloi dan tak bermanfaat kepada dia. So soalannya, adakah AI tu tak cukup bagus? Ataupun ada punca lain? Yang tu nanti kita akan bongkar nantilah. Saya akan ceritakan nanti apa kesilapan yang selalu kita buat lah. Dan yang ketiga, saya akan kongsikan juga kaedah yang realistik dan praktikal untuk kita jana pendapatan menggunakan Lavanek. Dan keempat, saya akan tunjuk contoh-contoh lah, contoh-contoh servis ataupun produk yang kita boleh hasilkan sendiri menggunakan Lavanek. So make sure korang kena fokus lah, fokus sampai habis dan insyaAllah you guys akan dapat idea nanti dan terus boleh buat lah lepas sesi ni. So semua dah ready ke? Kalau ready boleh komen ready dulu. Kalau ready boleh komen ready. Syahrul Nizam kita komen. Member, okey, ramai member.
Okay, ready ya? Okay, jom. So, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya satu soalan yang mungkin agak pedas, tapi soalan ni sangat-sangat penting lah. Soalan dia, kalau AI ni boleh buat macam-macam, contoh macam you guys yang mana dah melanggan Lavanet kan, so you guys dah tengok sendiri apa kemampuan AI Lavanet tu. Kan, kita dah tengok dia boleh buat copywriting, dia boleh buat video, dia apa lagi, dia boleh buat logo kan. Pendek kata dia boleh buat macam-macam lah produk yang kita boleh buat daripada AI tu kan. So kalau AI Lavanet boleh cipta macam-macam produk, kenapa you guys masih tak boleh nak buat duit? Kenapa? Tentu saya assume yang hadir pada malam ni majoritinya masih struggle nak buat duit lah kan. Betul? Betul tak? Sebab kalau kata dah boleh buat duit yang banyak, so dia tak akan join lah sesi pada malam ni kan. Sebab kita buat sesi untuk sharing untuk macam mana nak buat duit. So saya assume yang malam ni rata-rata di antara kita masih struggle lah. Walaupun kita dah ada tools kat tangan kita, tapi kita masih struggle untuk buat duit. So berbalik pada soalan tadi, kenapa? Tujuan saya tanya tu bukan sekadar bukannya nak judge siapa-siapa, tapi supaya kita sama-sama fikirlah apa sebenarnya yang block kita daripada guna potensi sebenar tool AI yang kita dah ada ni. So macam ni lah, members apa Syahrul Nizam dah jadi members, Atirah Mustafa dah jadi members. So maksudnya Lavanet tu dah ada kat tangan kita, tapi kita still struggle nak buat duit. Apa punca dia? Apakah puncanya? Siapa tahu? Okay, puncanya ialah kita belum jelas, kita tak jelas dengan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan buat duit dengan AI Lavanet. Untuk kita faham benda ni, kita kena jelas dululah. Yang pertama, apakah itu Lavanet? Dan yang kedua, bila kita dah faham apa itu Lavanet, kita kena faham juga apakah itu buat duit. Dia dua benda lain tu, dia berbeza. So, apakah itu Lavanet? Lavanet seperti yang kita sedia maklum lah. Kita tahu Lavanet ni dia adalah satu platform AI all-in-one lah, all-in-one platform yang bantu kita dalam pelbagai aspek lah. Kita tahu AI ni boleh, Lavanet ni ada macam-macam benda kan. Dia boleh buat content, dia boleh buat apa dari segi management pun dia boleh ada tools AI. Dan untuk yang belum melanggan, mungkin you guys belum clear lah kan apa itu Lavanet. So tak apa, sekejap lagi saya akan explain. Ada slide nanti kita akan explain, kita akan terangkan sikit lah Lavanet dengan lebih detail dan apa apps yang ada dalam Lavanet lah. Nanti saya akan terangkan juga. So itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu buat duit? Apakah itu buat duit? Kita kena faham dulu. So, buat duit ni bermaksud kita bina sesuatu yang ada nilai. Yang ada nilai dan orang sanggup bayar untuk dapatkan. Buat duit bermaksud kita bina sesuatu yang ada nilai dan orang sanggup bayar. Itu kena faham. Kita buat tu satu yang ada nilai, orang sanggup bayar untuk dapatkan benda tu. Sama ada, tak kisahlah sama ada produk fizikal ke ataupun produk digital. Tu secara umum dia lah. Macam dalam kes kita ni, produk digital lah. Kita pakai Lavanet kan. Kebanyakan produk-produk yang kita buat daripada Lavanet tu produk digital lah. Jadi yang ni lah ramai antara kita yang masih tak faham dan tak jelas. Menyebabkan dia masih tak jumpa jalan untuk buat duit. Setuju tak? Setuju tak dengan statement saya ni? Kalau setuju, cuba komen. Setuju. Kan? Setuju. So tak apa, malam ni kita akan bongkarkan lah. Kita akan bongkarkan cara-cara dia supaya semua yang ada pada malam ni, insyaAllah kita sama-sama boleh buat duit lah lepas ni. Bila dah faham benda ni, kita dah nampak jalan dia, insyaAllah kita boleh buat. So saya teringatlah kisah masa awal-awal Lavanet keluar dulu kan. Lavanet, masa kita launch Lavanet dalam bulan 8 tahun lepas. So siapa yang members awal-awal dulu kan, yang kisah member awal-awal dulu, termasuk saya lah masa tu. Masa tu kita sangat excited. Kita excited produce. Kita buat macam-macam. Yelah kan, dalam tu ada berpuluh-puluh apps kot kan, yang kita boleh buat macam-macam. Lepas tu unlimited pula kan masa tu. So macam-macam lah yang keluar. Ada yang buat gambar kan, ada yang buat macam-macam gambar. Gambar tu memang gambar lawa gila yang produce.
So kita share dalam grup masa tu. Lepas tu ada juga yang buat video AI, padu-padu semua kan. Ada tu yang siap buat video boleh cakap utara, ada cakap negeri, macam-macam lah masa tu kita main dengan AI. Sebab kita excited gila. Siapa ada masa tu? Ada tak yang user lama Lavanet dalam ni? Cuba komen. Cuba muncul. Ada ni rasanya. Fahimi kan. Ada tak yang ni? So masa tu memang kita excited. Saya user lama. Kan? Ingat tak dalam grup masa tu kan kita share macam-macam. So ada sekali tu Pak Nik tegur. Pak Nik cakap apa? Dia kata bila kita bermain dengan AI, kita kena tahu beberapa perkara, dia kata. First, kita kena tahu siapa kita. Kita kena kenal dulu diri kita. Dan kenapa kita nak guna AI ni. Kita langgan AI kan. Kita kena faham dulu kenapa kita nak guna AI ni. Dan yang kedua, Pak Nik kata, apa tugas kita? Contohnya, kalau kata kita nak buat duit melalui media sosial. Kan? Kita langgan AI nak buat duit melalui media sosial. So tugas kita adalah, kita kena tahulah macam mana kita nak guna AI tu untuk bina media sosial. Kan? So kita kena faham tugas kita melanggan AI dan apa tujuan kita. So yang ketiga Pak Nik kata, kena sedar setakat mana kita kena pandai AI. Maksudnya kita tak perlu pun jadi yang paling hebat sebenarnya. Tak perlu perfect, tahu semua benda AI. Kan? Sebab sekarang kalau kita nak tengok AI ni memang setiap hari dia berkembang. Kalau kita nak mahirkan semua tu, memang tak habis lah AI ni. Teknologi memang sentiasa akan keluar. Jadi kita kena faham dulu. 3 benda ni. Yang ketiga ni kita kena sedar setakat mana yang kita kena pandai AI. Kadang untuk kita pakai lah. Sebab kena faham benda tu. So kena jelas 3 benda ni. Orang kata kalau tak, kita akan hanyut dalam AI. Siapa ingat ayat tu? Saya sampai sekarang terkesan ayat tu. Masa tu kita tengah excited guna AI kan. Tiba-tiba waktu tu baru kita macam kan sedar. So mahir guna AI, kita boleh produce macam-macam. Tapi at the end kita tak boleh buat duit. Sebab apa? Sebab kita tak fokus bina sesuatu yang ada nilai. Yang orang sanggup bayar. Kita buat gambar cantik, kita buat gambar lawa, video macam-macam kita buat. Tapi benda tu tak jadi duit. Sebab orang tak ada nilai pun orang. Kita je syok sendiri buat benda tu rasa cantik kan. Tapi benda tu tak ada nilai untuk seseorang tu dan orang pun tak sanggup nak bayar untuk dapatkan benda tu. So bila saya dapat benda tu rasa macam okay, fine kan. So jelas tak yang saya explain setakat ni? Dah jelas tak apakah itu buat duit? Kalau jelas cuba komen, jelas. Ini kena faham dulu sebelum kita cerita lebih detail lepas ni. Yang ni first kena faham dulu. Apa Lavanet, apa buat duit. Sebab setengah orang dia tak faham benda tu. Jelas tak? Kalau jelas cuba komen, jelas. Okay, next. Okay, malam ni ini adalah benda penting yang saya nak tekankan pada malam ni, iaitu Lavanet bukan duit automatik. Kena faham. Lavanet ni bukan mesin ATM. Kan? Jangan salah faham. Bukan bermaksud bila you guys dah langgan Lavanet, you guys terus boleh buat duit. Bukan. So kena ingat yang Lavanet ni hanyalah sekadar alat untuk buat duit. Maksudnya, you guys tu dulu mesti pandai buat duit. Kalau tak, bagilah Lavanet yang package paling premium sekalipun ataupun AI tools yang paling canggih yang ada sekarang ni, kita bagi sekalipun, kalau you guys tak ada kemahiran untuk buat duit, you guys tetap tak akan boleh buat duit. Faham? Maksudnya kita kena pandai, ada skill untuk buat duit. Jadi kena fahamlah ada 2 kemahiran berbeza yang kita kena ada. Pertama, kita kena pandai guna alat. Alat tu ada kita AI ni macam-macam lah. Salah satunya AI Lavanet lah. So kita kena pandai guna dia. Dan yang kedua, pandai guna saja tak guna. Tak jadi juga. Dia kena ada dua-dua. Pandai buat duit. Strategi kita, tindakan kita. Apa yang kita kena buat. Kita kena sedar lah. Ada dua-dua tu barulah dia jadi. So siapa yang ingat bila dengan melanggan Lavanet, dia terus boleh buat duit, dia silap lah. Dia tersilap. Akibat dia kalau dia tak faham benda ni, dia akan salahkan Lavanet lah. Ataupun dia akan salahkan segala AI yang ada kat dunia ni lah.
dan dia stop langganan. Dia stop melanggan. Sebab dia rasa bila dia guna AI tu, okey, orang kata guna AI buat duit. Guna AI buat duit kan. Kali dia langgan, lepas tu dia try pakai, dia tak tahu nak pakai, lepas tu dia salahkan AI. Dia salahkan lawan net. So dia stop langganan. So sangat-sangat rugilah sebenarnya. Sangat-sangat sayang. Sebab lawan net adalah satu tools yang sangat power sebenarnya. Kalau kita tahu cara nak gunalah. So boleh setakat ni? Boleh? Okey. Okey, sekarang ni kita cerita sikit lah mengenai platform Lavanet ni. Kan tadi ada yang ada daripada grup AI Assist kan. Maksudnya dia belum melanggan. So saya cerita sikit lah. So khas untuk yang belum melanggan ni, minta masa sikit lah kepada yang dah melanggan. Saya minta masa untuk saya explain sikit. Kita go through laju lah. So untuk yang belum tahu AI Lavanet, so saya tunjuk sikit lah. Okay, saya tunjuk ni platform. Okay. So yang mana belum melanggan Lavanet, so boleh tengok ini adalah platform layout untuk Lavanet lah. Maksudnya kalau nanti you guys melanggan Lavanet, so inilah rupa dia. So kat dalam ni, sekarang ni total kita ada, yang latest sekarang ni kita ada lebih 60 apps. Apakah itu 60 apps tu? So ada macam-macam lah. Kita ada beberapa kategori kat sini. So ni kita ada kategori untuk management. So adalah beberapa apps dalam ni. Oh sorry internet, slow sikit. Ni ada beberapa lah. Yang ni yang biasa kita pakai, Buyer Persona. Dan ini apps untuk buat website. So kita ada beberapa website builder dalam ni. Kat sini kita boleh connect kita punya domain unlimited. Website pun ada beberapa builder lah kita boleh pakai. So kita boleh buat website secara unlimited. Dan ini apps untuk buat gambar. Sekarang ni kita ada berapa ni? Banyak lah. Kita ada Real AI Image, kita ada Product Shop Pro. Ini yang major, yang core lah saya tunjuk ni. Kita ada logo creator untuk buat logo. Kita ada thumbnail, kita ada boleh buat poster. So benda-benda ni nanti saya akan cerita lah. Benda-benda ni boleh kita boleh buat produk dan kita boleh jual dia. Kita boleh duit daripada dia lah. So untuk video, kita ada Super AI Videos dan ada beberapa apps lagi lah. So ini planning. Kita boleh buat proposal, kita boleh buat content planner. Untuk copywriting, kita boleh buat hook. Kita boleh buat copywriting. Kita boleh buat headline, boleh buat ebook, macam-macam ada. So macam-macam lah. So tu secara ringkas lah platform dia. Untuk yang mana belum melanggan, so itu antara apps yang ada lah. Okay, next. Kelebihan menggunakan Lavanet berbanding AI lain. So ini antara soalan yang paling banyak lah yang kami dapat sebelum-sebelum ni. Kan? Saya sendiri pun bila berjumpa dengan macam saya selalu cerita-cerita kat orang pasal Lavanet kan. So ramai lah yang tanya. Sekarang ni AI kat luar sana ada banyak kan. So apa advantage Lavanet ni? So memang kita tahu sekarang ni kalau kita tengok kat luar sana memang ada banyak sangat AI. Tapi Lavanet ni dia ada keunikan dia yang tersendiri lah. Yang pertama antaranya dari segi content generation, dengan Lavanet ni you guys boleh buat content 100 kali lebih banyak, lebih cepat dan lebih murah. Sebab apa? Sebab mostly apps yang ada dalam Lavanet ni kita boleh generate secara unlimited dan tanpa sistem kredit lah. Kecuali ada beberapa apps yang kita terpaksa adakan kredit juga, macam video, dan ada beberapa lagi lah. Tapi itu pun dalam kadar yang minimum lah sebenarnya kalau dibandingkan dengan apps AI yang lain. So kita antara yang paling murah lah sebenarnya. So itu yang pertama. Yang kedua dari segi kemudahan bisnes online. Okay, Lavanet ni dia ada banyak apps tau. Dia ada banyak fungsi-fungsi yang merangkumi pelbagai aspek. Yang macam yang saya tunjuk tadi lah. So bukan sekadar untuk buat konten saja. Lavanet dia ada boleh buat macam-macam lagi. Macam saya tunjuk tadi, kita boleh buat website, kita boleh collect database, nak buat invoice, macam-macam lah. Itu dari segi itu. Dan yang ketiga yang paling best, yang saya rasa tak ada kat
kat platform-platform lain dari segi support. Lavanet ni kita ada group support untuk members. So dalam tu lah kita boleh tanya macam-macam lah. So kita ada support team yang dalam tu untuk bantu. Dan tak cukup dengan itu, Poknik sendiri, Poknik dengan Tuan Wazin memang selalu akan turun lah untuk ajar kita macam-macam guide. Poknik ni kalau tengok mungkin hampir setiap hari lah, ada je sharing-sharing dia kan. Yang mana dah join, yang mana dah masuk group members, boleh cuba komen. Betul tak? Poknik ni hampir setiap hari ada je input-input yang dia share. So pada saya benda-benda tu pun sangat-sangat membantulah. Kita melanggan Lavanet, AI untuk tools guna. Dalam masa yang sama kita ada support yang sentiasa boleh guide kita. So benda tu orang kata apa, dia tak tergantung lah, maksudnya kita dapat ada tools dan kita ada support. So benda tu sangat-sangat membantu. Itu antara kelebihan Lavanet lah. Jadi dengan kelebihan yang ada pada Lavanet ni, so untuk kata kita nak buat duit tu memang boleh sangat-sangat lah kan. So ibarat dia kalau sebelum ni kita nak melangkah, kita nak buat duit, kita kena langkah kiri dan kanan kaki kita. Sekarang ni bila kita ada benda ni, kita macam seolah macam dah melangkah satu kaki, tinggal lagi nak langkah lagi satu lah. Sebab banyak benda yang dah dimudahkan. Kita dah ada tools yang macam-macam, kita dah ada support daripada orang-orang lama dalam marketing ni, Poknik kan. Tinggal lagi you guys sendirilah, kita sendiri yang ni nak kena mendisiplinkan diri untuk guna tools ni betul-betul lah. So bab disiplin ni memang tak ada orang boleh bantulah. So kita sendiri kena fight. So itulah yang saya rasa kelebihan yang ada pada Lavanet. So boleh setakat ni? Okay. Jadi konsep penggunaan Lavanet ni macam mana sebenarnya? Okay. Ini saya cerita dalam bentuk yang paling ringkas lah. Okay, sekarang ni kalau kita sekarang kita dah faham Lavanet. Okay, ni Lavanet. Lavanet ni kita dah tahu dia adalah satu tools yang mana kita daripada tools ni kita boleh produce lah. Kita boleh produce bahan-bahan lah. So bahan yang kita produce ni sama ada boleh jadi bahan untuk kita bantu existing business pada siapa yang dah ada bisnes kan. So dengan menghasilkan pelbagai benda macam-macam lah, kita tengok apps tadi kan. So apps tu yang boleh membantu kita untuk membangunkan bisnes kita, untuk uruskan bisnes kita, dan untuk untuk grow lah, untuk grow bisnes kita kan. Itu satu. Yang kedua, dia dengan Lavanet ni dia boleh jadi produk-produk dia yang tersendiri. Maksudnya kita boleh hasilkan yang mana produk-produk ni kita boleh dijual, kita boleh jual dia. Dan untuk jual dia pula, dia akan dibantu oleh Lavanet jugalah. Kan? Dalam Lavanet tu kita ada app yang boleh support untuk menjual. Kita ada website, kita ada boleh collect database. So dia lengkap dalam tu. Lavanet dia boleh hasilkan produk macam-macam lah, nanti saya akan tunjuk. Logo ke, poster ke, copywriting, itu adalah produk-produk digital yang kita boleh buat lah. Dan kita nak jual dia nanti pun dengan Lavanet juga yang boleh bantu. So konsep ni yang paling penting lah, kena faham dulu. So kena ingat Lavanet ni bukan benda untuk mendapatkan duit, tapi benda yang support kerja kita untuk buat duit. Okay, jelas Kena faham betul-betul. Okay, so macam mana kita nak buat duit dengan Lavanet? So ada 3 step yang kita kena ikut. Pertama, kita kena pilih strategi dulu. Pilih strategi dan buat product development. Itu satu. Ni step dia ni kena ambil nota lah kalau boleh kan. Take note sikit. Pertama, pilih strategi dulu dan buat product development. Yang kedua, barulah kita cipta konten. Dan yang ketiga, kita buat promosi dan split test dan scale up. Ini kita nak buat ads lah kalau kata nak buat ads. Tapi ini step dia, flow dia. Kita tak boleh skip. Okay, untuk step yang pertama ni, iaitu pilih strategi dan buat product development.
Okay, untuk penerangan mengenai product development ni, dia agak panjang lah sebenarnya. Kalau kata tak fokus tu kadang boleh keliru kat, saya sendiri pun keliru. Tapi tak apa, saya akan try cerita dengan keadaan apa yang paling simple lah. Saya try explain satu persatu supaya kita boleh mudah faham lah, insyaAllah. Okay, boleh kalau nak ambil nota, boleh ambil nota. Bismillah. Okay, untuk step ni ada beberapa benda yang kita kena buat. Yang ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 benda. Kita ada 8 benda yang kena buat sebelum kita boleh pergi ke step yang seterusnya. Sebelum kita boleh start cipta konten. Okay, yang pertama. Okay, ini untuk mereka yang belum ada bisnes lah. Untuk yang mereka belum ada bisnes, you kena buat yang step yang pertama ni. So sebelum tu boleh tahu tak, dalam ni kita ada 26 orang. Siapa kat sini yang dah ada bisnes? Cuba komen 1. Yang tak ada bisnes, komen 2. Saya nak tengok berapa ramai. Yang ada bisnes dah, dia tak kisahlah bisnes dia besar ke kecil. Maksudnya dia sekarang ni dia masuk kelas ni, dia nak tujuan dia nak belajar, nak grow bisnes dia ada. Kalau yang tak ada bisnes, maksudnya dia datang tu dia tak ada bisnes lagi. Cuma dia masuk kelas ni, dia nak belajar, nak ambil apa knowledge untuk dia start apa-apa bisnes lah. Cuba komen 2. Yang tak ada bisnes komen 2. Ramai yang baru dah ada bisnes kan. So Atirah Mustafa belum ada bisnes lagi. Ujah Saja belum ada bisnes lagi. Siapa tak mic lah? Tuan siapa ni? Boleh off mic tak? Man, tolong mic man. Tak jumpa. Kalau angkat tangan tak nampak tuan, kena komen. Boleh Okey. So ramai yang ada bisnes lah. Okey, tak apa. Untuk yang dah ada bisnes, Sekejap tu. Sekejap salah tekan ni. Boleh cakap? Tes. Okey, Tuan Sami boleh tak Wizudin? Rasa macam dah dia mute kan. dengar tak? Okey, dengar. Okey. Dengar tak? Okey, dengar. Mute mic speaker. Tekan mute on. Okey. Salah tekan. Tuan tekan. Okey, kat mana tadi? Dengar Okey, ni saya tengok ramai yang dah ada bisnes lah. Okey, kalau yang mana dah ada bisnes, so you guys boleh skip lah step yang pertama ni. Sebab step yang pertama ni tentukan kaedah menjana pendapatan ni khas untuk yang belum ada bisnes. So okey, untuk mereka yang belum ada bisnes, yang pertama kena tentukan kaedah buat duit yang sesuai dengan kemahiran dan minat anda. Ni maksudnya ni anda tak ada bisnes lagi kan. So first kali kena tentukan dulu kita minat apa ataupun kita ni ada kemahiran apa. Mula dengan benda yang you guys minat dulu atau benda yang you guys pandai dulu. Contoh, katalah you guys belum ada bisnes ni kan. So you guys pilih satu benda yang you guys mahir. Katakanlah you guys ni penggemar makanan dessert viral, contoh, katalah sebagai contoh kan. Suka dengan makanan viral. So, you guys tak pandai nak buat ataupun tak pandai nak jual dessert tu. Tapi you guys tahu untuk menilai macam mana satu-satu dessert yang baik dan sedap. Kan? Maksudnya ada knowledge lah, ada knowledge. Dan apakah elemen-elemen yang boleh menarik penggemar-penggemar dessert untuk beli dessert tu? So kita ada kemahiran. Maksudnya bukan kemahiran lah, maksudnya minat lah kan. Kita suka makan benda-benda tu dan kita tahu apakah ciri-ciri makanan yang sedap, yang dipanggil sedap. Dessert macam ni pun sedap. Kita tahu. Dan kita pun pengguna. Maksudnya kita sendiri penggemar makanan-makanan dessert tu. So kita tahu ciri-ciri macam mana yang boleh tarik
tarik minat untuk pembeli dessert tu lah. So decide satu. Katalah kita decide kita suka minat benda tu kan. So soalan dia, kenapa kita minta untuk decide mula dengan benda yang you guys minat? Sebab bila you guys buat benda yang you guys dah mahir, so at least kita jimat satu step lah. Iaitu you guys dah tak perlu nak belajar skill baru. Maksudnya kan, lepas ni kita akan buat banyak benda ni. Kita akan fikir macam mana nak buat nak cari customer, macam mana nak itu nak ini kan. So kalau benda tu satu bidang tu kita belum mahir, so kita kena buat satu step lagi, iaitu kita kena study dulu. Kita kena mahir dulu buat tu. Kita kena tahu dulu selok-belok benda-benda bidang yang kita nak ceburi tu lah. So kalau kita mula dengan benda yang kita dah tahu, so dia skip lah satu step tu. Itu cadangan lah yang kita buat tu. Mula dengan benda yang minat dulu. So boleh Itu yang pertama. So ini cara yang terbaik lah untuk mereka yang tak ada lagi, tak ada apa-apa bisnes lagi. So mulakan dengan benda yang kita suka. So nanti pun bila kita buat benda yang kita suka, kita ada passion, so dia akan seronok buat benda tu. Itu yang pertama. Okay, boleh So yang kedua, ketahui siapa target audience anda. Ataupun yang dalam bahasa marketingnya kita panggil customer avatar lah, benda ni kan. Customer avatar. Tuan siapa ni? Boleh mute tak? Okay, terima kasih. Okay, mana tadi? Yang kedua, apa tadi? Customer avatar kan. Kalau target audience ni, kalau bahasa marketingnya customer avatar lah. So, kalau tadi you dah decide untuk pilih niche makanan dessert viral, contoh kan. So, kena kenal target audience dia siapa. Target audience dia siapa. So, mungkin penjual dessert viral, betul, penjual dessert. Sebab kita nak offer servis ni. Kita ada lawanet kan. Kita ada lawanet. So kita nak buat bisnes baru, kita nak offer servis. So kita start ambil satu niche apa yang kita suka dan kita kena kenal siapa target audience kita. So target audience kita yang kita nak offer servis daripada lawanet ni, mungkin boleh jadi penjual dessert lah. Betul tak? Contoh saya ambil contoh. Ada tak yang penjual dessert kat sini? Nanti boleh sama-sama bantu. Saya just ambil contoh yang paling mudah lah, yang untuk terang secara yang apa kata lagi mudah lah bagi senang faham. So benda ni sekejap. Okay, yang seterusnya bila kita dah ada customer avatar kita, so step yang ketiga, kita kena faham lah pain point avatar kita. Ni step dia. Yang ketiga, bila kita dah ada customer avatar, kita dah jelas siapa target pelanggan kita. So yang ketiga, kita kena fahami apakah pain point. So penting untuk kita kenal pasti apakah pain point kita punya customer avatar tu, apakah masalah dia, apakah kekangan-kekangan yang dihadapi oleh dia, penjual apa dessert tadi tu kan, ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi oleh target pelanggan kita. Supaya apa? Supaya nanti kita boleh offer solution kepada dia. Ingat, kita nak offer servis ni, kita nak selesaikan masalah dia. So kita kena kenal pastilah apakah masalah yang dihadapi oleh penjual dessert tadi. So kalau untuk penjual dessert viral, apa biasanya pain point dia? Ada tak yang buat bisnes dessert ataupun apa-apalah makanan ni? Ada tak? Kalau ada cuba komen. Nak tahu juga. Biasanya apa pain point dia untuk penjual dessert ni? Siapa tahu? Ada tak? Biasanya apa masalah yang dihadapi oleh seorang penjual dessert viral? Cuba share. Cuba tulis kat komen. Ada tak? Mana tahu dah ramai-ramai ni yang dah ada buat bisnes tadi kan. Dia buat bisnes jual kek ke atau apa-apalah. So biasanya apa kalau kata untuk ni? Mungkin pertama orang tak kenal cabaran dia. Orang tak kenal, tak ada brand yang jelas. Contoh boleh jadi kan satu. Boleh takut lupa.
satu orang tak kenal. Dia ada brand yang jelas. Contoh. Okey, lagi. Apa lagi? Pain point untuk penjual dessert. Contohnya, konten kan. Konten tak, nak marketing konten tak menarik. Contoh ni. Konten tak menarik. Ataupun tak konsisten. Tak je. Apa ni? Sebab tak kira. Okey, apa ni? Susah nak tunjuk produk kita buat tu sedap. Boleh jadi cara nak beli. Betul juga. Lagi apa? Apa tadi? Susah nak tunjuk produk kita buat tu sedap. Ini maksudnya apa? Gambar lah kan. Kita kena ambil image lah. Tu boleh jadi tak? Tak menarik. Kita punya apa orang kata? Image. Apa? Presentation kita lah. Nak tunjukkan benda tu. Nak tarik perhatian. Nak tarik apa? Nak buat orang terliur kan. Contoh. Macam tu lah. Ataupun yang common selalunya persaingan kan. Persaingan sengit. Yelah produk viral kan. Dessert viral. Persaingan yang sengit. Banyak seller sama. Ya, produk viral ramai orang jual. So kita bersaing lah dengan orang. Okey, saya senaraikan 3. Sebab ni kita nak refer balik ni. Saya tulis kat sini lah, senang. Okey, pertama, orang tak kenal. Tak ada brand yang jelas. Itu cabaran dia. So yang kedua mungkin dari segi konten. Dia buat marketing tak menarik. Tak konsisten. Boleh jadi. So yang ketiga, persaingan sengit. Produk viral ni persaingan je sengit. Banyak seller jual produk sama. So macam mana kita nak bersaing? Tu antara benda tu lah. Benda ni kita kena define dulu. Pertama, kita kena define. Tadi yang 1, 2, 3 kan. Tentukan ni dapat customer, dah dapat audience kita siapa. Lepas tu define dia punya pain point dia. So benda ni pun nanti boleh lah kalau kata you guys dah melanggan Lavanet kan. So dalam tu kita ada buyer persona, ada app buyer persona. Boleh tanya. Boleh tanya AI untuk kita dapatkan idea-idea lah. Idea-idea untuk kita buat pain point ni. So ini contoh untuk yang belum ada bisnes lah. Kan? Target pelanggan kita ialah penjual dessert viral. So kita senaraikan pain point untuk penjual dessert lah. Tapi kalau kata you guys dah ada bisnes tadi, katakan you guys adalah penjual dessert tersebut. So target pelanggan dia tu dah lain. Iaitu siapa? Pembeli ataupun penggemar dessert. So you guys senaraikan lah pain point pembeli dessert tu apa. Jangan confuse pula. Boleh? Dia lain tu. Kalau kata tadi kita cakap satu kalau yang belum ada bisnes, so dia nak offer servis Lavanet kepada penjual dessert viral. So dia punya customer avatar dia penjual dessert, so dia listkan senarai pain point untuk penjual dessert. Kalau kata you guys dah ada bisnes, contoh bisnes, kita ambil bisnes sama lah, contoh bisnes penjual dessert. You guys tu sendiri adalah penjual dessert. So target pelanggan you siapa? Pembeli dessert lah. So you senaraikan pain point apa yang penggemar dessert ni. Dia selalu nak apa? Dia nak cari apa? Mungkin pain point orang membeli ni apa? Dia takut makanan viral ni sekadar vibe je kan. Tak sedap pun. Tu antara pain point yang kita boleh tackle lah. Nanti you guys nak dapatkan macam mana benda ni, boleh gunakan AI tools yang ada dalam Lavanet lah. Boleh pakai buyer persona, boleh pakai push lava juga. So dapatkan benda tu. So boleh So ni kena betul-betul jelas tau. Faham tak? Jangan confuse. Orang tak yakin dengan produk kita macam scammer. Betul? Boleh jadi. So senaraikan semua. Okay, ini nak kena jelas dulu sebab benda ni takut confuse. Okay, sekarang ni saya record balik. Okay, sekarang ni you tak ada bisnes. Kita bercakap untuk orang yang tak ada bisnes. So sekarang ni you tak ada bisnes tapi you ada Lavanet dekat tangan you ni. Kan? So untuk nak buat duit dengan offer servis kepada pelanggan you iaitu penjual dessert.
ataupun pemilik kedai dessert lah. So you senaraikan pain point yang dihadapi oleh si penjual dessert tersebut. Faham tak tu? Kan? Berbeza untuk situasi yang mana you dah ada bisnes tapi you nak manfaatkan lawan net untuk kembangkan bisnes you. So, you kena pasti siapa target pelanggan you lah. Dan senaraikan pain point. Sama je. Cuma nak bagi clear, takut confuse. Kan? Clear tak? Kalau clear, cuba komen clear. Sebab saya takut confuse je. Cuba komen. Kalau clear, komen clear. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Clear Okay, bagus. So, seterusnya yang keempat, cari marketing angle. Okay, cari marketing angle. So tadi bila kita dah dapat kenal pasti siapa target pelanggan kita, siapa apakah pain point yang dia hadapi dengan jelas kan, kita dah faham, dah clear dah. So mudahlah untuk kita set marketing angle. So kita gunakan pain point yang pelanggan kita tadi tu. So kita ambil dan jadikan dia sebagai angle marketing untuk kita offer solution lah kepada masalah-masalah yang dihadapi. Okay tak? So next, yang kelima, decide produk yang akan di-offer. Okay, tadi kita dah tahu apa masalah pelanggan kita kan. So sekarang ni kita nak hasilkan produk yang boleh selesaikan masalah pelanggan kita tadi tu. So kat sini apa yang dimaksudkan dengan produk tu? Produk apa yang kita nak buat tu? Okay, produk yang dimaksudkan kat sini ialah apa yang you akan hasilkan daripada Lavanet yang relevan dengan penjual dessert tadi tu. Faham tak? Apa yang kita boleh buat daripada Lavanet? Contoh macam apa? Okay, contoh. Pain point tadi apa? Pain point yang pertama tadi. Orang tak kenal kan? Tiada brand yang jelas. So daripada pain point tadi, apa yang kita boleh offer kepada dia untuk selesaikan masalah ni? Benda yang kita boleh hasilkan daripada Lavanet lah maksud dia. Apa yang kita boleh buat? Siapa tahu? Okay, mungkin kita boleh offer dia untuk buat logo ataupun buat stiker produk yang lebih menonjol. Kan? Contohnya. Sebab Lavanet ada apps untuk buat logo kereta. So masalah dia tadi dia apa? Orang tak kenal dia. Brand dia tak jelas. Maksudnya dia punya contoh, dia buat makanan tapi tak ada benda yang nak menarik perhatian orang. So selalu kalau kita beli makanan apa-apa yang viral kan, first bila kita tengok packaging dia kan, selalu kita yang viral ni selalunya lebih kepada packaging je. Siapa setuju? Contoh kek coklat moist lah macam-macam yang viral kan. Padahal benda isi dia sama je dengan orang jual tepi jalan tu. Beza dia lebih kepada packaging lah. Nampak gah kan. Nampak apa? Nampak cantik lah. So mungkin kita boleh offer dia. Kita boleh offer buat logo ataupun produk stiker produk lah. Selalu kalau kata makanan-makanan kan, kita buat stiker yang lawa-lawa tu kan. Kita boleh offer dia. Sebab Lavanet ada apps logo creator. Tu satu. Apa lagi kita boleh offer? Rajin buat konten. Okey tak tuan? Maksud dia apa tuan? Saya tak faham. Okey, itu yang pertama. Lagi apa tadi? Yang kedua tadi, apa kita punya pain point tadi untuk penjual? Konten tak menarik, tak konsisten tadi kan, yang kedua. So apa kita boleh offer untuk selesaikan masalah tu? So dari situ kita mungkin boleh offer dia servis buat konten. Kan? Lawan ni ada, kita boleh buat gambar, kita boleh buat poster, kita boleh buat copywriting. Dan mungkin kita boleh offer buat content planning sekali. Kita buat siap-siap content planning untuk 30 hari contoh kan, produk kita. Boleh offer copywriting. Macam-macam lah. So kita fikir, bila kita dah ada flow tadi, kita senang kita nak offer apa. Kita plan dulu. So dalam Lavanet kita ada macam-macam apps. So kita boleh gunakan lah. So kita boleh buat, mungkin kita boleh untuk selesaikan masalah nombor 2 ni, kita offer dia untuk buat content creation dan juga content planning untuk dia. Kan? So nampak tak sangat ni? So
kita senaraikanlah semua produk-produk ataupun servis yang kita boleh offer kepada penjual dessert tadi lah. Yang relevan lah. Yang relevan dengan target audience kita. Jangan pula kita offer benda yang tak berkaitan. Kita fikir duduk, decide produk apa yang kita offer. Kita duduk dulu. Senaraikan sebanyak mungkin. Lagi banyak lagi bagus lah. Sebab nanti kita akan buat next punya ni. Yang ke-6 ni kan. Yang ke-6. Bina value ladder. Tuan boleh ulang sikit tentang marketing angle. Okay, marketing angle. Okay, sekarang ni faham tak apa tu marketing angle? Apa yang tuan faham mengenai bila sebut marketing angle, apa yang tuan faham? Tuan Syah. Cuba bagi tahu dulu. Setakat saya nak tahu pemahaman tuan bila sebut tentang marketing angle. Marketing angle ni dia contoh kita buat marketing, kita buat apa-apa, kita buat marketing ni, kita bersaing dengan ramai pesaing, betul tak? So contoh, kalau kita masuk bisnes yang dah ada banyak nama-nama besar kan. So kalau kita masuk guna angle yang sama dengan orang lain, contoh saya ambil, selalu kalau untuk marketing angle ni saya akan ambil contoh yang paling mudah. Contohlah kita jual minyak angin, minyak sakit lutut contohlah kan. Kita tengok dekat market, ada jenama-jenama besar dah jual mengenai produk minyak sakit, minyak angin untuk legakan sakit lutut. So angle dia ceritalah, okey, dia punya target audience dia untuk siapa? Untuk mak ayah yang dah tua kan, nak solat sempurna. So contohlah, dia ambil dia tembak angle tu. Jadi kalau kita ni sebagai orang baru nak ceburi bidang yang sama, kalau kita yang belum ada nama lah, kita ni yang baru nak start belum ada nama, kalau kita terjun sekali dalam persaingan tu menggunakan angle yang sama, kita cerita pasal untuk orang tua tu juga yang nak legakan lutut untuk solat sempurna. So rasa agak-agak kita boleh saing tak dengan jenama-jenama yang dah lama dalam market kan? Agak boleh saing tak? Susah lah. Sebab dia orang ni dah lama ada kat market, orang memang dah suka dia, dah kenal produk dia, memang orang beli dia. Kita yang baru nak masuk, kita terjun sekali dalam angle yang sama, so kita akan tenggelam lah. So maksudnya kita cari angle lain lah. Kita study cari angle lain. Mungkin kita boleh target minyak angin untuk ahli sukan kan. Kita target angle lain. Maksudnya macam tu lah. Secara ringkas, saya pun bukanlah pakar dalam marketing, tapi adalah sedikit yang saya faham macam tu lah. So kalau ada sahabat-sahabat lain dalam ni yang ada penerangan yang lagi bagus, boleh sama-sama share lah kat dalam ni. So jelas cara kita offer, betul. Cara kat mana kita nak tembak, angle mana kita nak tembak. Kita kena unik lah, cari lain pada orang. Supaya kita masuk market yang orang belum ni lah. Jelas Alright, bagus. Okay. Tadi kita kat mana? Kita dekat sini kan, kita dah decide produk yang nak di-offer. Okay, kita list. Ada berapa? Contohlah, tadi saya bagi 2. Kita list dulu semua. Ada berapa? Lagi banyak, lagi bagus. Okay, bila kita dah ada banyak produk, so kita masuk step yang seterusnya, kita bina value ladder. Okay, bina value ladder. Okay, kan tadi kita dah ada senarai kan? Kita dah senaraikan semua produk dan servis yang kita boleh offer kepada target pelanggan kita. So, kita kena susun lah. Susun semua tu menjadi satu benda yang kita panggil value ladder. Cara nak faham value ladder ni, dia konsep dia macam kita panggil apa? Macam upsell lah. Kalau kita jual apa-apa kan, kita upsell kan. Kita ada susunan. Mula-mula kita offer yang ni. Bila orang nak suka yang ni, kita try upsell untuk dapatkan maksimum profit lah daripada satu-satu pelanggan kita tu. So biasanya kita offer satu produk dululah. Biasanya permulaan kita akan offer satu produk dulu. Biasanya kita mula dengan produk yang paling murah lah, ataupun yang paling murah lah. Sebab kita nak bagi orang jadi pelanggan kita dulu. Kita nak dia cuba dulu produk kita. So kalau dalam bahasa marketingnya kita panggil acquisition offer. Yang ni Ponik selalu ajar jugalah. Saya pun belajar daripada Ponik kan ni. Acquisition product kita panggil ataupun acquisition offer.
Maksudnya produk yang paling depan lah yang kita offer. Selalunya kita akan letak yang paling murah. Adapun in fact ada orang yang bagi free, contoh kan. Dia bagi free e-book lah, apa benda lah. Sebab dia nak dapatkan dulu database, dia nak bagi orang cuba dulu produk dia. Lepas tu barulah dia slowly bila orang dah beli, orang dah ada trust, orang dah kenal, so slowly dia akan upsell lah. Tapi kita kena ada dulu lah produk-produk kita tadi tu. Barulah kita boleh susun. Kalau kata kita sendiri pun tak jelas produk apa yang kita boleh offer kat dia, so benda tu dia tak akan jadi cantik lah. Dia akan jadi, kita tak boleh nak plan untuk dapatkan maksimum profit. Kat situ. Boleh Tadi sesuatu yang unik untuk bezakan produk kita dengan pesaing. Ya, betul. USP, kalau kita panggil unique selling point ke apa kan. Kita kena cari unik lah pada orang lain. Itu antara ciri-ciri marketing lah. Kalau yang belajar marketing tu memang nice lah. Okay. Okay, lepas tu bila kita dah susun, kita dah buat value ladder tadi kan. So yang ni apa ni? Yang step dia decide minimum requirement action. Okay, yang ni dia yang sama macam yang first offer tadi lah. Yang first offer tadi, yang acquisition offer yang saya sebut tadi kan. Tujuan utama dia, kita nak dia jadi customer kita je dulu. Itu yang pertama, step pertama dia. So kita decide lah apa minimum requirement action yang kita nak target pelanggan kita tu buat supaya dia jadi customer kita. Bagi jadi customer je dulu. So contoh kan, tadi kita decide yang pertama tadi kita nak jadikan servis buat logo, contoh kan. Kita nak jadikan servis buat logo sebagai kita punya acquisition offer. Offer yang first. So dengan cara kita offer pada harga yang murah lah. Below market price contoh. So mungkin pada tahap ni kita akan rugi. Kita offer murah kan pada market. Tapi tak apa. Yang penting kita nak dia jadi customer kita dulu. Lepas ni bila kita akan offer benda-benda lain lagi lah mengikut value ladder yang kita dah susun tadi. So dia kat sinilah minimum requirement action ni, maksudnya tadi yang acquisition offer tadi. Dan yang last kali tu kita bina offer. Bila kita dah settle ke semua step atas ni tadi, 7 step ni, dah jelas dah kita punya produk macam mana, apa yang kita nak tawarkan, barulah kita boleh buat offer. Bina offer dan offer stack. Baru kita boleh offer. Okey, tadi kita mulakan dengan offer service logo kan, contoh tadi kan. Tu persoalan dia. Macam mana kita nak offer supaya prospek tu tadi, yang target audience kita, target pelanggan kita tadi, penjual dessert tadi tu, berminat dengan nak terima servis logo kita tu. Tu persoalan dia. Betul dah, kita dah ada step dia tadi. So kita nak dia first, kita nak offer dia yang paling murah, yang buat logo. Soalan dia, macam mana kita nak offer supaya dia berminat? Kita ni tak ada nama besar pun, kita baru nak start business tadi kan. So macam mana kita nak convince dia untuk terima servis kita? So dengan cara kita bagi value yang tinggi lah pada servis kita tu. Contoh kita offer buat servis pada harga RM30. Contoh kita bagi buat servis pada harga RM30. Tapi kita kena buat offer kita tu yang kelihatan 10 kali lebih bernilai dari harga servis yang kita offer tu. Faham tak? Maksudnya kita buat servis logo RM30. Tapi kita kena cipta offer tu biar orang nampak tu nilai dia tu berharga RM300. Dengan cara macam mana? Yang paling mudah yang kita biasa buat, kita bagi freebies lah, apa-apa kita bagi free. Contoh kan, kita buat servis, kita offer dia buat servis logo, bagi tahu lah dia. Dalam offer ni, kita bagi, contoh kita kata dia buat logo ni, kalau market dia berapa, selalu 100 setengah kan. Tapi kita offer RM30 je. Plus kita akan bagi e-book percuma, contoh. E-book berkaitan dengan apa-apalah, kita buat lah. Lavanet ada apps untuk buat e-book. Tu tak ada masalah lah, kita buat je apa-apa. Minta Coach Lava untuk bagi idea buat e-book yang berkaitan apa-apalah dengan dessert, penjual dessert ni kan. Kita buat e-book, kita bagi free. Lagi tak lagi, kita bagi apa lagi? Free consultation ke contoh kan. Dan macam-macam lah. Kita buat tu, kita offer kat dia. Jadi dia nampak, benda ni ada logo,
Logo pula mungkin kita boleh buat berapa pilihan. Buatlah 4 pilihan ke kita buat kan. Harga RM30, dapat e-book, dapat free consultation, RM30 je. Tu agak-agak awak nak tak? Agak-agak awak nak tak? Orang tertarik dengan offer kita. Nak lah, kan? Nilai dia tu, walaupun RM30, tapi kita offer tu, nilai dia tu lebih daripada harga yang dia bayar tu. So, kalau kita buat macam tu, insyaAllah akan ada lah yang berminat. Tu yang kita kena faham. So, offer-offer tambahan ni lah yang kita panggil offer stack. Faham Jelas tak? Bina offer dan offer stack. Okay, setakat ni. Faham tak? Ada soalan boleh tanya dulu. Kalau ada nak tanya, tanya. Bina trust dulu. Ya, betul. Apa-apa pun, macam Puan selalu cakap, sale ni dia terjadi bila ada trust lah. Bila kita nak beli apa-apa barang sekali pun, kita takkan beli dengan orang yang kita ragu-ragu kan. Makanan ke apa kan, kita tak tahu mana ni. Kita mesti nak benda yang kita percayalah. Jadi kalau kita dah percaya kat orang tu, apa-apa je yang dia offer, kita akan beli lah. Sebab kita percaya kat dia. So itulah penting. Ini antara proses yang kita buatlah untuk dapatkan trust daripada pelanggan kita. So boleh setakat ni? Dah settle lah yang pertama. Pilih strategi dan buat product development. Okay, setakat ni. Siapa yang dah mula nampak jalan? Cara untuk buat duit. Selepas dia dengar penerangan yang satu ni. Sebelum ni dia sama-sama. Dia tak tahu apa nak buat dengan Lavanet kan. Sekarang ni, bila dia dengar ni harap-harap dia dah boleh nampak sikit lah jalan tu. Nampak Okay. Nice. Okay, baik. Lepas kita dah buat step satu ni, barulah kita pergi buat step yang kedua, iaitu cipta content. So bila kita dah clear dah semua produk kita, kan, kita dah clear dah kita punya produk apa, kita dah jelas kita nak offer macam mana. So barulah kita boleh duduk depan Lavanet, kita duduk ambil masa sejam, 2 jam, kita hasilkan konten-konten ataupun apa-apa yang diperlukan lah dengan sangat mudah lah, dengan cepat dan juga banyak. Sebab apa? Sebab semua dah jelas. Kita dah jelas, kita dah tulis dah semua siapa pelanggan kita, apa nak buat, angle dia macam mana, produk dia apa, offer dia macam mana, lepas tu kita nak susun value ladder kita macam mana, semua dah jelas. So bila dah jelas, barulah kita boleh buat konten dengan mudah. Dan bila dah ada banyak konten, kita dah boleh hasilkan banyak-banyak konten, barulah kita akan boleh buat benda ni. Kita boleh promosi, kita boleh buat split test, kalau ada yang nak main ads kan, buat split test. Tu barulah kita boleh buat step yang ketiga ni. Contoh macam tadi kan, kita dah buat konten, kita ada 100 konten katakanlah. Kita dah duduk tadi kita buat, adalah 100 konten. So daripada 100 konten tu kita boleh buat split test lah. Split test tu kita akan jumpa lah beberapa daripada 100 yang kita post tu, berapa banyak yang dapat engagement. Yang kita panggil winning post. So konten winning post tu selalu konten yang convert lah. Kita panggil winning post. So daripada winning post tu kita akan scale up, kita akan run ad untuk dapatkan reach lebih ramai pelanggan. So nampak tak dia punya flow dia? Terus semua ni akan jadi mudah dah bila kita buat step yang satu ni, nombor 1 ni, iaitu product development. Sebab kita dah buat cantik-cantik tadi kan, kita dah susun semua, dah teratur, dah jelas dah semua. So yang step ni semua dah jadi mudah. Tapi step ni lah selalunya yang ramai orang skip. Majoriti kita bila dapat Lavanet terus lompat pergi yang nombor 2 ni. Dapat Lavanet terus pergi buat konten, terus buat gambar, terus buat video. Entah apa-apa dia buat. Termasuk saya lah, masa dulu mula-mula dapat kan. Siapa kat sini sama macam ni? Siapa kat sini sama? Komen saya, baik dengan aku. Dia dapat Lavanet kan, excited, terus pergi buat gambar, terus pergi buat video. Dia skip step 1 ni. Saya. Lagi, siapa lagi baik dengan aku? Kan? Sebab kita tak tahu benda ni dulu kan. So sekarang kita masuk kelas malam ni, kita nampak lah benda ni. So inilah sebenarnya yang menjadi punca kenapa kita tak mampu nak jana duit daripada hasil kerja kita. Inilah, kita dah buat macam-macam.
tapi tak dapat nak jana duit. Kalau mampu pun amount yang kita jana tu tak cukup besar, tak balik modal. Contoh macam tadi kita reti buat logo je. Kita buat logo je. Kita tak ada buat produk yang proper dan kita buat susun value ladder supaya kita boleh upsell, dapatkan maksimum profit atas satu-satu customer tu. So kita tak ada proper plan. So malam ni bila kita dengar satu-satu penerangan ni, so kita dah jelas lah apa nak buat kan. Boleh setakat ni? Jelas Kalau jelas, komen jelas sebelum kita move kepada next. Kita akan tunjuk contoh lah. Contoh-contoh apa yang kita boleh buat dengan Lavanet. Jelas Jelas. Nice. Okay, ni saya tunjuk contoh lah. Beberapa contoh produk yang kita boleh buat dengan Lavanet. Okay, kalau tadi tu kan kita tunjuk secara yang proper lah. Untuk kita bina satu bisnes yang orang panggil apa? Bisnes yang teratur. Atau dengan kata lain, kalau you guys memang betul-betul serius nak bina satu bisnes yang kukuh, yang memang nak jadikan benda tu sebagai satu sumber pendapatan utama, memang kena follow step tadi lah. Kita mula dengan strategi, kita buat product development cantik-cantik, then barulah kita buat benda-benda lain. Tapi kalau kata you guys ni dah ada sumber pendapatan, cumanya mungkin sekadar nak jadikan Lavanet ni sebagai orang panggil apa, side income kan, duit geli-geli, duit tepi kan. Ni antara contoh-contoh yang kita boleh buat lah. Servis-servis yang you guys boleh offer. Contoh yang ni pertama, jual produk sendiri. Ni biasalah. Macam tadi kan, you guys dah ada business, boleh buat macam-macam lah. Gunakan Lavanet untuk hasilkan sales page. Bantu servis dia ada. Yang ni straightforward lah. Kita boleh buat macam-macam. So untuk ni, kita yang kedua ni, macam mana kita nak buat duit dengan Lavanet, kita boleh offer je servis freelance sebenarnya. Ada banyak benda kita boleh buat. Dan kita boleh buat secara one off, dan ada juga yang kita boleh buat secara bulanan. Apa dia kah? So yang pertama kita boleh buat servis design logo. Okay, personally, saya sendiri pun memang bermula dengan Lavanet ni. First yang saya buat duit dengan Lavanet adalah saya buat logo. Ini saya sendiri. Target saya masa tu, mula-mula langgan Lavanet, target saya buat tu sekadar apa orang cakap sekadar nak cover duit langganan je. Itu pun dah cukup lah masa tu. Saya punya target. Masa tu saya antara yang terawal lah yang join Lavanet. So masa tu kita dapat harga berapa masa tu? 79 kot, tak ingat. Yang mana masa tu masa awal-awal untuk 69 yang first best saya second best. Saya second best. Oh, second best. Yang first best ni 60 masa tu. Memang siapa-siapa yang dapat RM60 dapat all in one package yang RM60 lah. Memang beruntung lah. Itu antara apa orang kata pemula lah yang awal-awal join Lavanet. Saya best yang kedua, dapat harga 79. Okey, masa tu RM79 ni kalau kata kita sekadar langgan tapi tak dapat apa-apa hasil, yes, kita matlamat kita masa tu kita langgan Lavanet untuk bantu bisnes sedia ada. Untuk bantu kan. Tapi yalah, nak tak nak benda tu RM79 tu dia akan jadi satu komitmen bulanan lah, extra apa orang kata? Extra cost lah. Operation cost untuk saya masa tu. Jadi kalau kata kita tak dapat apa-apa hasil daripada Lavanet, so benda tu dia akan jadi bukan bebanan. Bebanan lah. Maksudnya extra komitmen kita kat situ. So saya punya mindset masa tu saya target nak buat nak cari lepas dengar daripada sharing-sharing teknik sulu-sulu ni lah. Buat duit dengan Lavanet. So saya carilah macam tadi saya decide saya dah ada business. So saya tak buat lah yang proper macam tadi kan. Macam saya cakap kalau kata nak buat memang you guys memang serius nak buat satu business yang betul-betul proper, buat macam yang tadi. Susun elok produk dia macam mana. Tapi kita ni sekadar nak buat duit tepi je. Sekadar masa tu target saya nak cover duit langganan pun cukup lah. Dapat RM70 cover tu, maksudnya saya menggunakan Lavanet setiap bulan secara percuma lah. Maksudnya lebih kurang. Kan? So saya tengok mana banyak-banyak yang boleh buat tu, logo yang paling mudah. So saya buat. Masa tu saya buat. So saya ingat lagi masa tu kita offer satu logo 40, 4 logo 100.
kita buat masa tu. So dapatlah beberapa customer tu, dapat 3 orang customer pun dah lepas lah duit langganan. Okey lah masa tu, settle lah. Bulan depan pula cari. Kadang melepaskan duit langganan masa tu lah. So cara dia paling mudah yang nak buat. Nak tahu tak macam mana? Siapa nak tahu? Kalau dulu kita kena gaji orang dan intern untuk buat, sekarang dah banyak. Betul. Sekarang ni, dulu kita nak langgan orang untuk buat design ke semua kan. Tapi sekarang ni tak payahlah, Lawanet dah ada. So kita boleh jadi one man punya ni pun tak ada masalah. So sekarang ni banyak lah benda dah dipermudahkan. So siapa nak tahu macam mana saya buat duit logo ni? Siapa nak tahu komen, nak tahu. Kalau tak nak tahu saya tak nak share lah. Macam mana saya buat dulu? Hampir kata RM50 sehari. Boleh buat lah. Kalau kata rajin lah. Depend lah you guys rajin ke tak nak buat. Nak tahu? Okay, cara dia mudah je. Saya tunjuk Kita tunjuk terus lah. Kita pergi Facebook. Buka Facebook you guys. Hari-hari buka Facebook kan. Okay, contoh. Pergi Facebook. You search je kat sini. Selalunya grup-grup apa grup iklan lah selalu. Type je grup iklan. Saya rasa dah dulu tadi. Iklan apa-apalah. Grup iklan. Google je. Mesti ada punya. Masuk grup-grup iklan. Yang kecil-kecil lah. You jangan tengok. Lepas tu, you guys scroll. Cari yang orang buat bisnes kecil-kecilan. Yang paling mudah nak dapat selalunya saya akan ambil yang buat bisnes F&B lah. Bisnes yang buat produk-produk makanan viral ke macam tadi kan. Sebab tu yang paling mudah. Ada tak? Mesti ada lah, try cari. Scroll cari contoh kan. Yang buat tak ada pula. You guys cari lah. Cari. Okay, dapat cari orang yang buat bisnes kecil-kecilan. Yang mana korang tengok dia punya logo ataupun dia punya stiker produk tu tak menarik. Bagi korang lah, korang tengok kan. Macam dia punya logo ni tak cantik. So, korang ambil, tengok nama bisnes dia apa detail dia, nama Facebook ke, nombor telefon ke. You guys design siap-siap logo. Buatlah 3 atau 4 logo kan. Buat lawa-lawa, buat cantik-cantik. Buat lawa-lawa, lepas tu letak watermark. Saya tunjuk yang mana saya buat dulu Alang-alang ni saya tunjuk terus lah. Okay ni. Ini antara yang saya buat dulu. Siapa ni? Sheila Kitchen. Saya ingat dah lama dah. Dia ada buat produk popiah masa tu. Dia ada buat tauhu bergedil. Tapi dia punya logo masa tu memang standard lah. Dia ambil gambar produk dia. Lepas tu dia edit pakai, entah dia pakai apa. Tak cantik lah, senang kata tak cantik. So kita cari apa user-user yang macam ni. Penjual-penjual kecil ni. Kita buat logo. Kita buat logo, kita letak kita punya watermark. Lepas tu kita tunjuk dekat dia. Offer lah dekat dia. Mana tadi? Okay, kita offer. Masa tu saya letak watermark. Lepas tu kita PM dia. Beritahu dia kita ada buat servis logo, kita dah buat logo untuk dia. Dan kita tunjuk lah. Tunjuk semua design yang korang dah buat. Letak harga murah je. Letak je berapa ringgit. Kalau market logo orang jual sekarang ni mungkin satu logo tu 100 ada kan. Kita letak je murah. RM20 pun tak apa lah. Untuk permulaan kan. Letak. Macam saya dulu saya buat 140. Saya bagi 4 logo. Berdainan produk lah untuk dia tu. Saya offer RM100. Dia setuju. Sebab yelah dia tengok cantik kan. Bila kita buat lawa-lawa. Cantik. Dengan harga pun bagi dia setakat RM1, RM20, RM30 tu boleh lah. Tak ada masalah lah bagi dia. So dia setuju. Dan dapat payment. Barulah kita bagi yang full file yang kita buang lah watermark tu. Simple macam tu je. Awal-awal dulu kita mula. So saya dapat 2-3 klien. Dah dapat cover lah duit langganan Lawanet. Mudah lah nak buat duit. Rajin ketak je lah. Isu dia sekarang ni macam tadi yang cakap tadi. Disiplin lah. Rajin atau tak nak ketak je. Yang tu memang tak ada orang boleh tolong. Sendiri kena buat lah. Kena disiplinkan diri. Cara je kita dah tunjuk. Cara ni pun Tuan Wazin lah yang ajar dulu. Kita try buat jadi. Dan sekarang ni dah kurang lah. Dah sibuk tak buat lah.
Tapi nak cakapnya sangat-sangat mudah. Dengan cara macam tu pun kalau kita offer, memang akan ada. You offer 10 orang, mungkin mesti akan ada satu yang lekat lah. Jadi lah. Dapat RM40. Nak buat logo tu dengan logo creator, sekali generate berapa minit je, 5 minit. Dapat 4 logo. Mudah je buat. So effort kita tu kurang. Cost kita pun tak ada. Tu sangat-sangat boleh buat lah duit ni. So kalau nak lagi proper, buatlah portfolio yang lawa sikit kan. Buat susun elok logo-logo yang korang pernah buat dalam tu. Bila nak offer tu tunjuk, okay ni antara logo-logo yang kita pernah buat. So benda tu dia akan tingkatkan kita punya credibility lah. Orang tengok tu, oh dia ni memang proper lah buat cantik kan. Kita buat lawa-lawa. Tu satu untuk servis design logo. Okay, yang kedua kita boleh buat servis sales page ataupun buat website. Yang ni pun saya currently tengah buat untuk satu orang klien. Memang saya ambil murah-murah je. Saya buat satu sales page untuk dia. Saya ambil itu 200.5 macam tu je. So kalau kita tengok market dia, sekejap saya buka satu market buat sales page ataupun buat website sekarang ni. Contoh saya tunjuk. Macam ni kan. Cuba tengok ni. Ada owner dia dah ni. Saya buka random je ni. Sebab sini saya ada buka. Saya cari tadi jumpa yang ni. Okay ni. Package website. Single landing page. Maksudnya sales page lah. Bukan website yang full. Yang satu landing page tu. Berapa harga dia? 495. Lepas diskaun 365. Ini pun tak termasuk hosting. Tak termasuk domain name. Maksudnya ada kos tambahan lagi lah. 395. Satu single page. Saya tadi offer 200. Kita tunjuk lah. Kita ni murah. Kita murah-murah sudah. Kita buat pun bukan susah pun dengan Lavanet. Kalau kita ada Ads Funnel Pro tu kan. Kita pun dah tunjuk dah itu. Ada satu sesi kita tunjuk macam mana nak buat website. Nak buat sales page menggunakan Lavanet. Belajar di situ. Kejap je. Kalau dah mahir buat benda tu. Satu hari pun boleh siap satu sales page. So kita offer murah-murah. So bila kita below market ni insyaAllah akan ada yang lekat. Dan orang ramai. Tapi kita kena buat cantik-cantik lah. Apa lagi ni? Website. 600 buat website. Ni contoh lah. Kita nak refer, tengok market price kan. Berapa yang selalu orang offer. So kita tengok lah. Sebab kita ni bukannya professional, designer. Bukannya orang yang buat ni. So kita tak boleh lah nak ikut market harga. So kita buat murah pun jadi lah. As long as benda tu kita rasa berbaloi. Berbaloi dengan effort kita lah. So boleh buat. Tak ada masalah. So boleh. Yang ni saya tunjuk yang saya buat contoh. Yang kita buat contoh. Yang sales page menggunakan Lavanet. Ini kita buat guna Lavanet ni. Kita buat pakai Funnel Pro. Ni. Sales page boleh buat macam ni. Yang ni pun orang offer, kita offer 200. Murah je. Jadi memang orang nak. Ni sales page yang kita panggil ni. Satu page punya website. Kita nak offer apa. Kita punya klien siapa. Kita buat lah untuk dia. Siap. Satu ni dah dapat RM200. Tu pun dah murah lah RM200 tu. So boleh. Dapat idea. Okay, yang ketiga. Boleh buat servis gambar produk. Gunakan gambar produk yang saya masukkan sini. Guna Product Shop Pro. Product Shop Pro. Saya tunjuk yang saya buat untuk klien saya. Dalam Lavanet, kita ada satu app. Nama dia Product Shop Pro. Yang mana kita boleh ambil gambar produk sebenar. Ni gambar produk sebenar klien saya lah. So kita ambil gambar sebenar ni. Dalam Lavanet ada satu app nama dia Product Shop Pro. Kita boleh upload dan kita minta AI untuk dia train ciri-ciri gambar ni. Dia study macam mana rupa produk kita ni. Lepas dia dah train, kita boleh generate gambar, apa-apa gambar lah. Kita just prompt je gambar macam mana. Dan gambar tu boleh gunakan, dia menghasilkan gambar produk kita lah. Ni contoh yang saya dah buat. Yang ni saya buat prompt apa contoh. Yang ni prompt, kita tulis lah prompt. Buat gambar dalam hutan ke apa. Saya tengok ada prompt dia apa ni. Ni antara gambar-gambar yang saya buat untuk klien lah. Nak tak atas gunung pun boleh.
Ini kita buat gambar-gambar macam ni, gambar-gambar macam ala-ala macam studio punya ni kan. Kalau tanya dekat luar macam mana, berapa harga untuk buat gambar-gambar macam ni, siapa tahu? Saya rasa cecah 4 angka lah. Gambar studio kan, siapa yang pernah pergi kan. So Lavanet boleh buat gambar-gambar macam ni. So kita offer harga murah je. Jadi ramailah yang berminat. Macam ni yang klien saya ni, saya offer dia RM300 untuk 10 gambar. Jadi dia pun terkejut. Dia kata, dia dulu pernah pergi ambil gambar kat studio. Dia harga dia RM1,500, RM1,500. Tapi banyak gambar dia dapat. Itu pun terhad satu model. Dia ada syarat-syarat dia. Satu model, satu scene lah. Saya tak tahu macam mana. Tapi ada package dia lah. Kalau package ni, satu model. Kalau nak 2 model, harga lain. Tapi yang pasti ribu-ribu lah harga dia. Tapi dengan ada Lavanet, kita offer macam ni. Saya offer dia 300, 10 gambar, terus setuju. So ini antara servis yang kita boleh buat lah. Dapatkan gambar. Berapa kos? Kos dia hanya $6. Iaitu kos kita nak langgan, kos untuk kita train AI tadi. Dalam Product Shop Pro, kita kena untuk dia train gambar produk tu, kita kena bayar $6 lah. $6 kalau convert dalam duit kita sekarang ni dalam berapa? Lebih kurang RM30 kan. Tu je lah kos kita, RM30. Lepas tu kita generate unlimited lah. Kita boleh buat banyak mana gambar. Tapi yang ni saya offer dia 10 gambar RM300. Jadi lah. Kos saya RM30 je. Dapat RM300. So, boleh? Nampak? Ini antara saya tunjuk yang saya buat lah. Yang saya tak buat, saya tak tahu. Lepas tu servis buat video. Yang ni pun saya pernah buat juga. Saya pernah ada klien sebenarnya kita offer harga RM80 je satu video. Market buat kat luar berapa? Sebab kita tak cari. Tengok yang saya cari tadi lah, jumpa. Berapa harga buat video? Ni. Video konten murah. 3 video 15 saat. Berapa harga? 149. Ini tahun bila ni? Lama lah. Sekarang mungkin mahal lagi kot. Ni apa? Video 15 saat video. Satu video 59. Video TikTok 3 konten 10 saat RM99. Ni market price standard lah. So kita offer lah harga. Nak buat video dengan Lavanet sangat-sangat senang. So mungkin boleh jadi ni lah. Jadi inspirasi untuk buat. Kos kita berapa untuk buat video Lavanet? Kos kita Lavanet kalau nak generate video, satu kali generate 50 kredit kan. Dalam RM1.50. So macam saya hari tu saya dapat satu je klien video sebenarnya ni. Saya offer harga RM80. 1, 2 video 100. Murah gila kan. Tapi kita pun masa tu kita just nak buat saingkan kan. Tak banyak effort pun kita buat gunakan Lavanet. So 2 video 100. So saya punya kos masa tu RM3 sebab saya 2 kali edit, 2 kali generate. RM3 je kos. Dapat profit berapa? Dapat jual RM100. So okey lah. Okay, next servis buat design gambar ataupun jual stok foto. Ini pun famous juga ni. Kan kita pernah tengok tak yang orang jual stok-stok, dia generate gambar-gambar model ke apa semua kan. Dia buat lepas tu dia jual kat mana-mana platform yang jual stok foto lah. Yang ni saya tak pernah buat. Siapa dalam ni yang pernah buat? Dia jual dekat mana selalu? Shutterstock kan. Yep. Selalu platform yang mana kita boleh generate gambar AI, lepas tu kita upload, kita jual. Dia international punya ni. Website apa ni. Ni. Best website for selling photo online. Shutterstock lah. Selalu Shutterstock lah. Siapa yang pernah buat? Ada tak dalam ni yang pernah buat? Cuba komen. Mungkin boleh sharing. Saya tak pernah buat yang ni, saya tak tahu. Rasanya ni international ni, dia cost, dia punya currency dalam USD lah. Kalau you just upload je gambar-gambar, kalau ada orang beli, terus dapat duit lah. Adobe Stock ni lah. So ada banyak platform lah yang boleh kita jual gambar-gambar yang kita buat. So kita dah ada AI kat tangan kita. Kita boleh generate unlimited gambar menggunakan Lavanet. So sayang lah kalau kita tak gunakan benda ni.
So kena rajin je lah kan. So seterusnya servis design poster ataupun jual template mengikut niche. Yang ni pun saya selalu juga tengok dekat Facebook kan. Selalu kita scroll jumpa ada orang buat apa template poster untuk niche takaful. Dia bagi lah template Canva ke apa semua yang boleh di edit. Tu pun boleh buat duit. So yang ni saya tak pernah buat. Siapa tu? Aiman. Itu dapat klien kan buat poster. Cuba cerita sikit. Saya tak pernah dapat lagi klien untuk buat poster. Tapi itulah, nak buat tu sangat sekejap je benda tu sebenarnya. Sebab kemudahan ada dalam Lavanet. So boleh buat. Mana yang buat poster? Ni. Poster takaful. Dia ada berapa? Dia buat banyak-banyak lah. Dia buat template. Lepas tu dia jual. Hari tu apa ni saya upload dekat dalam grup Dalam grup hari tu. Lepas tu saya upload pasal poster. Apa ni? Oh yalah sebab ada orang minta saya buat kan. Waktu tu ada bakery baru nak buka dekat area rumah ni, lepas tu dia minta saya buatkan poster, saya buatkan lah. And then bila post dalam grup tu ada orang contact saya, dia owner bakery yang famous juga dekat Bangi. So terus buatkan untuk dia lah. Berapa cas? Tak ingat lah. Tengok. Berapa lah. Tapi Bal, okey kan dengan effort kita punya tu berapa minit buat itu? Allah, kejap sangat. Kejap sangat. So banyak lah, nak cakapnya sangat mudah lah, boleh buat lah. Tak makan jam pun, berapa kejap lah. Saya pakai Real AI image, lepas tu apps copywriting lah, copywriting ke, Coach Lava ke, simple lah. Edit sikit kan. So tengok yang ni. Yang ni dia buat template, dia buat banyak-banyak, dia buat cantik kan. Ni sales page ni kita boleh buat, Lavanet boleh buat. Kalau kata nak offer secara proper, ni macam ni proper ni dia buat kan. Mungkin dia dah ada banyak template dia dah buat sebelum ni, dia kumpul satu tempat, lepas tu dia buat iklan macam ni. Buat satu sales page. Yang ni saya tunjuk tadi contoh yang kita dah buat kan. Boleh buat macam ni kan. Pakai Lavanet. Offer, kita buat siap-siap template berapa ni, kumpulkan. Niche kita siapa ni? Macam dia ni niche takaful. So dia target, dia jual, dia offer kepada orang-orang yang buat takaful lah. Jadi dia orang ni yang buat takaful ke apa semua ni kan. So dia tertarik lah benda-benda macam ni. Poster just lengkap dah. Tinggal lagi nak edit text sikit, tukar-tukar detail sikit, dah settle poster dia. So orang ni mana boleh memudahkan dia okey je. Macam ni lah, stock foto. Ni semua gambar AI rasanya ni. Semua gambar AI ni. So generate. Lavanet pun boleh generate gambar-gambar macam ni. So generate je gambar banyak-banyak. Buat satu ni. Jual. So tengok berapa dia jual. Murah pun. Tapi kalau macam ni RM47. Kalau 100 orang yang beli, dia dah dapat RM4,700. Sekali buat je. Dia simpan satu tempat. Yang ni rasanya bila punya post ni? 2024 tahun lepas punya post. Tapi dia punya sales page still berjalan. So mungkin macam ni, 4 bulan lalu ada orang still beli, benda tu still berjalan. Kan? Itu antara idea lah. Kalau kata you guys nak buat duit, memang boleh. Sebab kita dah ada Lavanet dan kita pun boleh generate gambar unlimited. Tak ada had. Jadi gunakanlah. Kan? So next, apa lagi? Servis copywriting e-book. Yang ni pun saya tak pernah buat. Tapi boleh lah ambil servis buat copywriting kan. Copywriting pun mahal juga. Siapa pernah buat servis copywriting? Berapa charge selalu? Tahu tak? Mana saya cari tadi? Ada rasanya. Ni. Servis copywriting. Ayat iklan Facebook ad. Satu ayat. 150. 150. Satu ayat. Ni email. Ayat email follow up. Satu email 50. 7 email 270. 270. 210. Mahal rate dia. Rate copywriting mahal
Saya tak pernah buat copywriting. So nak buat copywriting, sekarang dah senang, ada AI. Lavanet ada macam-macam AI. Kita ada coach Mr. Writer. Yang mana AI macam ChatGPT, tapi kita dah train dia untuk mahir dalam bidang penulisan. So minta dia buat. So settle. So itulah antara yang kita boleh buat. So tadi yang ni one off lah. Kebanyakannya one off. Cuma tadi yang ni, yang sales page. Kalau kata yang secara bulanan ni, kalau you guys nak buat, boleh buat dekat ni. Dekat website ni. Jadi saya cerita gini dulu. Yang ketiga ni Lavanet Partner. Okay, yang ni affiliate Lavanet. Okay, semua tahu kan, kita yang mana join Lavanet, anda layak untuk join kita punya affiliate lah. Affiliate ni maksudnya you guys promote Lavanet, dan nanti kalau ada siapa yang langgan Lavanet menggunakan link affiliate you, dan kita dapat commission lah. So commission untuk Lavanet ni tinggi juga. Bulan pertama akan dapat 25%, dan bulan-bulan seterusnya 20%. Akan dapat setiap bulan selagi mana dia orang yang langgan bawah kita tu, dia tak cancel lah. Setiap kali dia renew kita dapat 20%. Yang ni kita dapat passive income lah. Selagi mana dia tak unsubscribe. Macam saya sekarang ni ada berapa orang affiliate tu, tapi setiap bulan saya dapat lah dalam 100 lebih tu ada. Sebab kalau kata yang dia ambil package RM149 kan, yang package yang full package, kalau setiap bulan 20%, darab 149, so dalam 30 RM30 satu orang. Kalau kata kita dapatkan 5 orang je affiliate, dan dapat tu dan jaga betul-betul lah dia. Bagi khidmat betul-betul kat dia. So maintain 5 orang je. So you guys dapat 150 setiap bulan. So dah lepas duit langganan full package Lavanet. So tu antara income yang boleh buat lah dengan Lavanet. So yang tadi yang sales page ni, kalau kata you guys buat sales page, ambil servis untuk buat website, so boleh juga minta dia, kalau kata dia nak buat website tu untuk jangka masa yang lama. Maksudnya dia nak kita keep maintain dia punya website. So cakaplah kat dia, kos langganan ataupun kos maintenance RM69 sebulan. Kenapa RM69? RM69 tu adalah package website Lavanet lah. So kita langgan, kita register dia sebagai user Lavanet untuk dapatkan package website tu lah, untuk membolehkan kita buat website untuk dia, dan kita langgan dia tu guna link affiliate kita. RM69. At least sebulan kalau dia keep renew, dia keep aktifkan dia punya website dia tu setiap bulan, so kita dapatlah 20% daripada RM69 tu. Tu antara kaedah untuk buat duit yang kita boleh buat lah. So itu je lah setakat ni. Boleh faham tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Kita dah nak ke penghujung dah ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada yang tak jelas ke daripada tadi saya explain, ataupun nak tanya idea lain ke, boleh tanya. So dah tak ada lah ni. Ni contoh yang saya buat tadi. Logo yang saya buat. Yang ni yang product shot pro. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Sekarang ni benda dah ada depan mata. So tinggal lagi kita nak pilih jalan lah. Sama ada kita nak manfaatkan ataupun nak biarkan peluang ni berlalu. Sebab kita hari-hari kita struggle kan. Dengan kita kata kita nak dapatkan income tambahan kan. Macam-macam lah sekarang ni kita faham. Saya sendiri pun memang ni lah, kita faham lah kan sekarang macam mana kan. So kalau untuk yang mana dah subscribe, so manfaatkan lah. Nasihat saya manfaatkan sepenuhnya dan stop salahkan keadaan. Disiplinkan diri dan mula buat. Sebab memang banyak cara sebenarnya kalau kita nak buat duit. Kalau kita betul-betul gunalah Lavanet ni. So memang rugilah kalau melanggan tapi tak manfaatkan sepenuhnya, tu sangat-sangat rugi.
So kalau untuk mana yang belum subscribe, kalau dalam ni kan ada yang tadi yang belum melanggan, so inilah masa dia kalau you guys nak buat. So langganan ni dalam, kalau yang full package RM149 je. Tapi dengan apa yang you guys tengok tadi, yang saya explain daripada tadi, so memang berpotensi untuk dapat income yang berganda-ganda. Macam saya cakap tadi, setakat RM149 tu, kalau kata kita fokus satu je tadi, buat logo je, dapatkan 3 customer, 4 customer, dah boleh cover dah sebulan kita punya kos langganan tu. Tinggal lagi nak buat atau tak je lah. Benda dah depan mata. So untuk yang belum melanggan, saya cerita sikit lah package-package yang ada. Kalau mungkin dalam ni yang berminat kan, yang mana berminat, ada tak yang nak berminat nak langgan Lavanet? Cuba komen. Kalau ada komen. Kalau tak ada, saya tak nak cerita ni. Okey. Tuan Mahdi. Okey, untuk pengetahuan ni saya kena explain lah, sebab ramai yang melanggan. Lepas tu dia message kita, dia kata kenapa dia tak ada apps untuk buat gambar? Kenapa tak ada apps untuk buat video? Bila kita tanya, rupa-rupanya dia langgan yang 69 ni. Okey, kena faham dulu. Sekarang ni Lavanet, kita ada 3 package. Saya cuba langgan tapi tak lepas. Okey tuan, nanti message kita dekat WhatsApp. Nanti kita punya team akan tolong. Kat mana sangkut tu? Payment nanti contact kita. Nanti contact dekat WhatsApp, kita akan bantu. Okey, Lavanet ni kita ada 3 plan. Setakat ni lah. So kita ada package website plan RM69 sebulan. Yang ni memang khas untuk buat website sahaja. So dia tak ada lah app yang ni, yang image editor, yang buat gambar, yang buat video, dia tak ada. Yang ni hanya untuk buat website saja. Dia ada website builder, boleh buat unlimited lah, boleh buat unlimited website. So kalau yang mana dia hanya nak gunakan website sahaja, so ambil yang ni lah. Boleh buat website unlimited tanpa perlu langgan hosting. Kan kita tahu kan, kalau nak buat website, kita kena ada 2. Kita kena ada domain, kita kena ada hosting. So untuk Lavanet ni, yang hosting ni tak perlu dah. Lavanet dah cover. Kita punya website nanti akan di-host di server Lavanet. So tinggal lagi beli domain je. Kalau tak nak beli domain pun tak apa. Boleh pakai yang kita punya default punya domain lah. Tapi dia tak lawa lah. Dia akan jadi AI preview apa-apa. Dia tak cantik. So beli je domain. Domain dalam RM60 pun dah ada dah sebulan. So ni untuk website. So kalau kata yang nak buat konten sahaja, dia tak perlukan website. So boleh ambil package ni lah. RM97 sebulan. Yang ni ada semua apps yang untuk buat konten, video, gambar, copywriting, dan macam-macam lah. Tapi dia tak ada apps untuk buat website. So kalau kata dia guna tu sekadar untuk buat konten sahaja, tak memerlukan website, so package ni adalah yang terbaik untuk dia lah. So kalau kata nak semua, so package yang ni lah yang saya cakap tadi, RM149 sebulan. So untuk package ni akan dapat semua apps yang dalam 2 plan ni, tambah lagi ada logo creator. Logo creator hanya dalam package ni je. Package konten tak ada logo. So kalau kata nak buat logo, kena ambil package yang ni lah. Logo creator, ada thumbnail, ada buyer persona dan lain-lain lah. Ada app baru yang akan masuk nanti, yang all-in-one package ni akan terima lah. So kalau kata nak melanggan, nanti boleh dapatkan link dekat grup lah. Nanti kita akan share, lepas habis sesi nanti kita akan share link dekat grup. Sebab mungkin dalam ramai-ramai yang ada malam ni, dia datang daripada affiliate kita kan semua kan. So kalau ada yang datang daripada affiliate, so minta langgan menggunakan link daripada yang introducer lah. Kalau kata yang mana perkenalkan Lavanet ni, ajak join group sharing malam ni. Kalau dia ada share, kena tanya dia, nanti tanya orang yang invite you masuk dalam dalam sharing ni malam ni. So nanti minta link daripada dia. Yang mana datang dari group AI marketing, AI assist marketing tu, nanti kita akan share link dalam tu sekejap lagi. So rasanya itu je lah untuk hari ni. So soalan lah kalau kata ada. Kalau kata ada soalan boleh tanya.
Oh, okey. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau kata tak ada soalan, komen tak ada. So kalau tak ada, komen tak ada. Tak ada Okey, kalau kata tak ada, kita tak boleh tangguh lah. Kalau ada apa-apa lagi lepas ni boleh tanya dia dalam grup WhatsApp tu. Untuk Tuan Mahdi, video tutorial untuk apa tuan? Untuk guna apps lah. Ada kita ada video tutorial. Kita ada. Lepas ni pun kita akan buat lagi video-video incoming project kita, insyaAllah. Kita akan buat video untuk penerangan setiap apps tu. Nanti you guys akan dapat lah. Yang mana dalam grup WhatsApp tu nanti kita akan share juga dalam tu. Kalau jual video tutorial guna lawan net sendiri, kira langgar syarat lawan net. Jual video tutorial guna lawan net. Maksudnya macam mana? Tuan nak jual kepada you guys, tuan punya ni lah. Boleh je. Tapi kalau video tu you buat sendiri, okey je. Nanti kalau ambil video ni, buat video tutorial yang kita orang buat tu memang kita orang publickan je benda tu. So kalau you jual nanti kalau kita tak masalah, tapi takut nanti pembeli you lah. Kalau you sendiri buat video, you tunjukkan cara macam mana nak guna and you offer video tu untuk you punya prospek ataupun you punya affiliate, boleh je. Boleh je. Contoh siapa yang dalam grup members kan. Mungkin kita sekarang ni ada active user dalam tu ada 100 lebih dalam tu. So mungkin ada dalam tu yang still belum guna lawan net sepenuhnya. So boleh je buat iklan apa. Tapi jangan iklan dalam grup tu lah. Maksudnya kita tackle pengguna-pengguna lawan net juga. Boleh je. Sebab mungkin you guys dah pernah guna lawan net dan ada kemahiran-kemahiran. Buat e-book ke kan. Mungkin ada trik-trik lawan net yang you guys tahu, yang orang lain tak tahu. Buatlah e-book ke apa semua. Jual lah murah-murah. RM10. Dapat 100 orang beli dah dapat dah. Okey je. Nak tanya podcast apps dah boleh guna sebenarnya ke? Saya tak try. Boleh je. Cumanya rasanya buat masa ni dalam English lah. Bahasa Melayu dia belum ni lagi. Dia punya slang tu tak ni lagi. So kalau English rasanya tak ada masalah. Tapi dia ada kredit sikit kan. Dia kena pakai kredit lah untuk podcast tu. New features masih guna English, betul. Kalau yang member sini ada perasan tak yang hari tu kita ada masukkan beberapa apps baru dan kebanyakan apps tu berbayar lah. Dulu sebenarnya apps tu dah lama dah kita ada, cuma kita lambat release sebab apps tu dia pakai kredit. So kita takut nanti tak dapat sambutan. So last ni kita just masukkan je. So siapa yang nak pakai tu boleh pakailah. Cuma dia ada kredit sikit. Macam ni kan, AI podcast. Berapa kredit dia? Saya tak pernah buat lagi. Tapi ada kredit lah rasanya. Ni kan. Bila kita masukkan nanti ni biasanya akan keluar ni. Berapa yang akan tulis ni. Sebelum kita generate ni akan keluar berapa kredit. Rasanya dia ikut berapa panjang kita punya ni. Lagi panjang kita punya ni lagi banyak kredit. Ni 180 kredit per minit. Kalau you guys buat video panjang lagi banyak lah kredit pakai. Tapi buat masa ni ada Melayu ke? Tak ada. Ada Malay. Tapi tak pasti. Boleh try lah. Boleh try. Okey tak dia punya ni. So ada beberapa lagi lah apps lain. Selain English lagi. Mungkin Tuan Saimi dah pernah try kot. Ada banyak lah. Itu image pun ada banyak kita masukkan hari tu. Total lebih 60 lah. Mana nak cari RM149 ada 60 plus apps. Plus lagi support. Support kelas marketing, kelas business, ni hari-hari sharing. Tu memang advantage lah. Conversational, ada banyak lah. Okay, untuk ada apa-apa lagi tak nak tanya sebelum saya tutup majlis ni?
Kalau tak ada komen, seorang tak ada. Tak ada Rasanya tak ada tu. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam grup lah. Tadi yang tuan tadi apa tadi? Tuan Mahdi tadi kan? Tuan daripada grup mana? Nanti WhatsApp dan grup Nanti tim kita akan tolong lah. Tolong dapatkan. Macam mana nak settlekan langganan tu. Okay, boleh Okay, kalau tak ada, kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman